Lanskap masyarakat kini semakin berubah, tetapi bagaimana pula dengan masa depan masyarakat Melayu Islam? Pada 23 Mei dan 13 Jun, Berita Harian bersama Yayasan Mendaki telah menganjurkan sesi dialog belia mengumpulkan suara dan harapan generasi muda Singapura. Mereka berbincang secara terbuka tentang impian, cabaran dan aspirasi mereka terhadap masyarakat Melayu Islam menjelang tahun 2040. Apakah visi mereka untuk masa depan? Mari kita dengar. Saya harap akan ada lebih orang Melayu memegang jawatan yang tinggi di tempat kerja kerana saya percaya akan kemampuan orang Melayu kita. Saya nak masyarakat Melayu Islam jadi bangsa yang bangga jadi rakyat Melayu, berjiwa Melayu. Visi saya untuk 2040 ialah untuk masyarakat Muslim Melayu di Singapura mempunyai fikiran terbuka terhadap definisi kejayaan. Mungkin sekarang kita semua fikirkan bahawa kejayaan ialah memandu kereta yang mewah atau memiliki rumah HDB 5 bilik yang megah dan besar. Mungkin kejayaan itu mempunyai lebih masa untuk meluangkan bersama keluarga ataupun kesihatan mental, kesihatan fizikal. Ini semua adalah kejayaan juga. Visi saya untuk kaum masyarakat Melayu Islam pada 2040 adalah supaya para masyarakat kita ni lebih matang dari segi bagaimana kita berinteraksi dengan satu sama lain dan secara umumnya lebih inklusif pada orang yang berbilang pendapat. Saya harap anda mengerti apa yang saya lukiskan, tapi ini adalah sebuah lampu atau light bulb. Saya berharap yang masyarakat Melayu Singapura pada tahun 2040 akan lebih peka terhadap pendidikan serta tentang hal ehwal masyarakat, kerana dengan perkembangan teknologi serta perkembangan AI, maklumat semakin luas dan tersedia ada, jadi kepekaan itu harus dipertingkatkan juga. Sejak ke belakang ini, lebih ramai murid dan kanak-kanak Melayu lebih cenderung dalam berbual dalam bahasa Inggeris tapi tak begitu fasih dalam bahasa Melayu. Untuk memastikan mereka lebih fasih berbahasa Melayu dan mereka akan kekal melestarikan dan kembangkan budaya dan juga mampu berdaya saing dalam berbagai bidang dan mencapai kejayaan dalam segala apa jua yang mereka mencuburi. Saya rasa dengan keadaan yang tidak tertentu dan masyarakat lebih berbelah bagi pada masa kini dengan berlainan pendapat tentang politik dan isu-isu semasa, saya rasa kita harus lebih matang untuk berbincang ataupun lebih terbuka untuk berkomunikasi dengan orang yang berbilang pendapat. Saya rasa satu langkah yang kita boleh ambil untuk mencapai visi itu adalah dengan rasa bangga dengan bahasa impuda kita, kerana dengan bahasalah kita dapat menyatukan kaum kita dan boleh menyampaikan pendapat kita.